Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ni saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk daftar aplikasi Smart App iaitu aplikasi parkir bagi Majlis Pembandaran Kubang Pasu. So, anda boleh sesahaja Smart Kubang Pasu dalam Play Store ataupun App Store. Kemudian install aplikasi ini. Bila dah siap install, anda boleh terus open aplikasi Smart Kubang Pasu. Okey, dia akan naik paparan macam ni. Jadi Smart Kubang Pasu ni hanya boleh digunakan untuk kubang pasu lah. Alright, untuk notification location ni kita tekan saja why using this app. Jadi dia akan detect location kita. Bayar parkir, cari temu parkir. Okey, ini semua guna untuk parkir setakat ni ya. Jadi terma dan syarat kita kena setuju. Lepas tu untuk yang tiada akaun lagi kita pilih tiada akaun, daftar sekarang. Masukkan nombor telefon, pastikan anda masuk nombor anda. Anda tak perlu letak kosong kat depan tu. Terus 1 dan nombor yang belakang. Dan isikan semua maklumat yang tertera di skrin. Okey, pastikan nama anda betul, nombor kad pengenalan anda betul. Dan maklumat lain seperti email dan tarikh lahir yang betul. Selesai isi semua maklumat itu, kita tekan pada teruskan. Dan kita kena set nombor PIN untuk aplikasi ni ya. Jadi anda cipta PIN anda, 6 nombor PIN. Tekan teruskan, lepas tu tekan hantar kod. Jadi tunggu kita dapat SMS TAC daripada Smart Kubang Pasu ni dan masukkan kod TAC ke dalam ruangan TAC dan tekan teruskan. Tahniah, pendaftaran anda berjaya. Okey, anda boleh terus login menggunakan nombor yang kita guna untuk pendaftaran tadi dan masukkan nombor PIN yang kita dah set tadi. Okey, nombor PIN ni nombor yang kita set waktu pendaftaran tadi. 6 nombor. Bila dah masuk nombor, kita akan dapat paparan utama aplikasi Smart Kubang Pasu seperti ini. So, kalau kita tengok aplikasi Smart Kubang Pasu ni bukan saja guna untuk bayar parkir, kita juga boleh guna untuk bayar compound parking. Kalau kita salah parking, tak berbayar ke? Ataupun kita boleh guna untuk pembaharuan lesen dan juga pembayaran cukai tafsiran. Tapi duit kita kena reload dulu masuk ke dalam sistem ni. Macam ni lah paparan untuk pembelian kredit. Jadi untuk pembelian kredit Smart Kubang Pasu, saya tak tunjuk dalam video ni, saya tunjuk sikit saja untuk tutorial lengkap cara beli kredit masuk ke dalam aplikasi Smart Kubang Pasu. Anda boleh tengok video yang saya sertakan di dalam video description dan juga di dalam ruangan komen. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.